Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irham Hafiz bin Radwaan. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Meranti, kod sekolah DEA 3242. Hari ini saya akan menceritakan tentang 5 ciri-ciri murid sejahtera yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. 5 ciri-ciri murid sejahtera ialah berilmu, beradab, berkemahiran, berdaya tahan serta berkeyakinan. Kelima-lima ciri ini mampu membawa impak yang positif kepada sekolah, iaitu meningkatkan prestasi akademik sekolah. Hal ini kerana para pelajar akan lebih fokus dalam pelajaran serta dapat menguasai silibus-silibus pembelajaran dengan lebih baik. Kesimpulannya, semua murid di Malaysia hendaklah memiliki kelima-lima ciri ini agar kualiti pendidikan negara dapat terus dipertingkatkan. Sekian.